Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, merangkap imam, barisan saf, jawatan kuasa, ashabul fadilah, tutu imam dan sahabat-sahabat, rakan-rakan, para jemaah yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis memperingati peristiwa hijrah dan sejuzuk daripada iktibar yang mungkin kita dapat ambil, dan insya-Allah saya akan sebut beberapa perkara mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Pertama sekali, kita rapatkan setinggi syukur kita pada Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita berada jauh dalam nikmat Allah dan kita patut mensyukurinya berbanding tempat-tempat lain. Dalam bab nikmat, jangan kita tengok orang lebih pada kita maka hilang rasa syukur, tapi tengoklah orang yang kurang pada kita, maka datanglah rasa syukur kepada Allah. Sebahagian negeri, maksud saya negara lain, bertarung untuk nak cari sekelumit, sesuap makanan, sebuku roti. Tapi kita alhamdulillah, ada orang krisis dari segi kenegaraan, tak tentu keadaan ini. Ada orang bertarung dengan sakit yang menderita. Ada orang bertarung dengan peperangan, sama ada peperangan saudara atau peperangan dengan musuh-musuh. Semuanya itu memberi satu makna yang besar pada jiwa kita dan diri kita, untuk kita lafazkan alhamdulillah atas pelbagai kurniaan Allah yang mampu dan mungkin kita hidup sebagai seorang insan yang boleh ke mana-mana, pergi ke masjid beribadah. Maka sebenarnya ini nikmat yang besar, tuan-tuan. Keduanya, pada malam ni memang saya secuba ringkas mungkin untuk bincangkan masalah hijrah dan apa yang diutarakan oleh imam tadi. Saya mulakan dengan sebuah hadis. Seorang sahabat meriwayatkan daripada Nabi tentang apakah amalan yang baik. Maka Nabi bersabda, alaika bil hijrah fa innahu la misla laha. Hendaklah kamu berhijrah, kerana hijrah ni tiada tandingannya. Hijrah ni, tuan-tuan, dia beza dengan ibadat lain kerana dia merupakan sebuah perubahan yang besar dalam hidup kita. Sama ada dari segi tempatnya, dari segi keadaannya, dari segi sikapnya, budayanya, perangainya, bahkan dari sudut pemikirannya, dari sudut pekerjaan, semua ada hijrah. Hadis yang kita bacakan itu menunjukkan bahawa ia tiada tandingan nak banding dengan yang lain. Maknanya, dalam ibadat-ibadat yang lain mungkin kita rasa kita nampak kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh zakat, kita boleh infak, kita boleh sedekah, macam-macam. Tapi kalau tanya macam mana duduk perkara benar tentang hijrah dalam episod hidup kita, soalan ini memang mencabar kerana keperluan mengetahui ruang lingkup tentang hijrah, makna dan maksud hijrah, tujuan dan matlamat hijrah. Apabila kita mendapat sebuah penerangan dan penjelasan yang nyata, maka pada masa itu kita tahu hala tuju kita untuk sebenarnya. Saya mengemukakan di sini
berkenaan dengan hal dan isu ini kisah salah seorang sahabat Nabi yang berhijrah, iaitu Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah, yang akhirnya Ummu Salamah Nabi kahwin dengan dia. Ummu Salamah ni Nabi kahwin selepas daripada wafatnya Abu Salamah. Dan Ummu Salamah ni tuan-tuan, Allah bagi kepada dia banyak kelebihan-kelebihan yang menunjukkan bahawa dia ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang benar-benar setia kepada Rasulullah SAW sampai kepada kesudahannya. Ummu Salamah inilah yang meriwayatkan hadis Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ini disebut dalam buku Inilah Doaku. Tuan-tuan boleh tengok. Poinnya, Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni ngam. Dua-dua orang ni rapat benar laki bini. Kata orang, tak timbul masalah. Baik. Dan mereka antara orang yang juga awalan masuk Islam, orang Mekah. Tapi dua keluarga ataupun kabilah kaum Bani yang berlainan kahwin. Tapi baik sungguh dua orang. Jadi cerita bila seruan hijrah berlangsung, suami isteri ini pun nak hijrah. Kaum Ummu Salamah halang daripada dia ikut suami dia. Maka disitulah kita tengok terputusnya hubungan suami isteri. Dan isteri suami tak boleh nak balik-balik. Kalau balik kena bunuh, ataupun pelbagai penyiksaan mungkin berlaku. Terpaksalah hijrah seorang-seorang menangis air mata laki bini suami isteri ini. Nak jadi ke cerita, Abu Salamah ni duduk dekat dengan satu kawasan dekat Kuba. Kakak silap, dia duduk kawasan tu lah, situ duduk tunggu suami isteri. Isteri duduk sana, duduk tunggu suami. Cerita ni berlaku hampir setahun. Dulu WhatsApp tak ada, handset tak ada, hubungan telefon tak ada. Sekadar tanya orang mari, orang pergi. Gitu je lah. Itu pun nak hantar jenis pos surat tak ada. Tuan-tuan, setiap petang Ummu Salamah ni duduk jalan sekitar Mekah, keluar tengok padang pasir jauh ke Madinah. Kok adalah Abu Salamah datang. Abu Salamah pun duduk juga nengung, duduk takut kok lah isteri dia boleh mari. Begitulah keadaan, nangis kering air mata lah suami isteri. Sehinggalah kaum Ummu Salamah bila tengok keadaan macam tu rasa redah kesian pula. Maknanya dia tetap istiqamah dengan Islam dia tak nak tukar agama. Itulah sahabah. Makanya mari kesian selepas hampir setahun, lalu kata tak apalah, kalau kamu nak sangat ke suami kamu pergilah hijrah. Persoalannya seorang sahaja perempuan. Saya kalau kita lah orang lelaki pun daripada Mekah ke Madinah pergi seorang, mikir bukan 100 kali, 1000 kali. Cuma sekarang mudahlah naik train ke naik apa ni, jalan kaki. Tuan-tuan kena fikir macam tu. Janganlah naik train, naik kereta, naik tu mudah. Sekarang ni jalan kaki. Satu hari bila dah dibenarkan dia suka sangat, dia sedialah sedikit barangan nak berjalan kaki, nak pergi jalan kaki. Tak ada. Saya suruh je lah tuan-tuan, saya nak upah tuan-tuan jalan kaki daripada sini pergi dekat Masjid Lilai, nak bagi 50 riyal. Tuan-tuan sanggup?
Mekah itu siapa ada 400 km? Mana siapa? Sana 400 lebih kilometer. Tuan-tuan, padang pasirnya, panahnya, bukit bercerakahnya, batu ni, macam-macam. Maka Salamah ni pergi dengan satu tekad yang luar biasa. Jalan. Sedang dia berjalan ni, sampailah dekat dengan Tan'im lebih kurang. Tan'im ni tempat kita pasang niat untuk buat umrah kali kedua selepas umrah. Salah satu tempat yang paling popular Tan'im lah, sebab paling dekat. Nak banding dengan Hudaibiyah, Ji'irana dan lain-lain lagi, situ paling dekat. Bila sampai di Tan'im duk jalan seorang, masa tu ayat tentang hijab belum turun lagi, muka tutup tak ada lagi. Jadi Salamah ni pun jalan. Maka terlihat olehnya seorang bernama Uthman ibn Talhah. Uthman ibn Talhah, kalau tak silap jawatan dia ni jenis masuk Islam lewat je, tapi jenis orang baik. Dia tukang jaga pintu Kaabah, kunci Kaabah pegang ke dia. Sampai sekarang keturunan dia, sebab Nabi kata kat dia, kamu akan jaga mana-mana kerajaan dunia yang perintah Mekah, Madinah ni akan serah kepada dia. Sebab mulut Nabi kata, mu dan keturunanmu sahaja. Sampai sekarang Al-Syaibah. Baik, nak jadi cerita, Uthman ni belum Islam. Dia tengok Salamah, dia kenal. Masa tu ayat hijab turun tutup muka tak ada lagi. Jadi kenal. Dia tanya, dah nak ke mana ni? Maka dia pun jawab, nak ke Madinah, nak bertemu suami. Allah campakkan hati, perasaan dalam hati Uthman ni. Tengok atas bawah, mari buah kesian dan tak teramat. Lalu dia kata, kalau saya lah tanya dulu, you kalau boleh bayar berapa? Dia tak ada fikir panjang, dah nak pergi ni. Dia pun kata, tak apalah, awak naik betul saja. Biar saya bawa awak aib seorang perempuan musafir seorang walaupun berkhilaf dua agama. Hak ni belum Islam lagi, hak ni Islam. Tapi kaum tu kenalah kaum. Sama-sama Arab, Quraisy dan seumpamanya. Gilah musafir. Kata Salamah, dalam musafir tu hebatnya, baiknya Uthman ni, dia tak cakap banyak. Bila letih dia turunkan muka, bila turun muka dia akan bagi tempoh. Mungkin dia kata selepas beberapa waktu kita naik kita pergi pula. Dia akan cari pokok kat lain. Hak perempuan ni cari pokok kat lain. Kalau nak pergi kontak hajat, buang hajat aku semua sekali kat dalam rumah. Sebab dia bukan suami isteri, jaga. Bila dah janji masa tu, naik balik. Sampailah ke Mekah, sampailah ke Madinah. Madinah ni dekat Kuba. Bila sampai dia kata apa? Saya dengar suami awak duduk di perkampungan sekitar. Tugas saya sudah selesai, pergilah. Nampaklah macam mana jauh lagi 10-50 batu tak, memang nampak dah bangunan-bangunan Madinah ni, Kuba. Awak pergilah, terus balik. Upah tak ambil. Kita kau kata orang buat kerja, cari penyakit letih sendiri, apa benda nak buat. Sebab itu Salamah kata, aku tak tengok orang yang cukup baik seperti Uthman ini. Sama ada dalam perjalanannya, dengan akhlaknya, dengan sikapnya, dengan sifatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, poin saya nak sebut, dia hijrah.
Hijrah yang dia buat ni, dia bawa diri dia je. Kerana itu kita nak tengok apa sebenarnya di sebalik hijrah. Membaca sirah Nabi, para sahabat, kita dapati hijrah membawa kemenangan, kejayaan, kedamaian, kekuasaan, kehebatan, ketenangan, semua yang bersifat positif. Tetapi nak sampai kepada tahap positif ni pernah penuh dengan ranjau, duri dan ujian serta tribulasi. Bukan sikit, banyak. Tapi akhirnya mereka dapat mengharunginya. Mereka telah diberi kehebatan yang luar biasa. Sahabat Nabi ada yang berhijrah sebelum hijrah ke kota Madinah, hijrah ke Habasyah. Pada tahun sekitar 6 ke 7 hijrah, pergi hijrah ke Habasyah sebab tekanan penyiasaan dahsyat. Pada tahun ke 10 hijrah, sekali lagi hijrah dengan lebih kurang 100 orang lebih. Lelaki sahaja dekat 83 orang, perempuan hampir 20 orang. Hijrah mereka ni dengan pergi dekat Jeddah tu naik kapal. Orang kafir Quraisy hambat, tak lepas. Akhirnya kafir Quraisy hantar 2 orang, Abdullah seorang dan dia hantar Amr bin As. Pergi pujuk Raja Najasyi. Dia tahu Raja Najasyi ni dia suka barangan kulit. Pergi bawa barangan kulit. Lepas tu dia risuah semua orang kanan Raja Najasyi, suruh mereka izinkan bawa hantar balik orang Islam yang hijrah itu untuk diseksa. Tuan-tuan tahu, berlakulah dialog yang luar biasa dan Raja Najasyi tak pulangkan. Bahkan dia pulang hadiah tersebut. Itu makna hijrah. Hati itu dalam keadaan takut sentiasa. Baik. Hijrah Nabi ke kota Madinah telah membuka satu dimensi baru, sudut pandang yang baru. Dan Nabi sendiri menjadi tokoh dan ikon utama bagaimana hijrah berjaya. Kadang-kadang kita tengok anak kita. Anak kita ada 5 orang. Contoh, mati seorang, tinggal 4. Makan beras sama, beras jati je. Minuman pun sama, air ke mana hidup. Tapi kita tengok dah watak 4 orang ni tak sama. Hak ni gini, hak ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Akhir sekali pelajaran pun tak sama. Walaupun mungkin kesemua masa universiti berjaya, tapi tak sama. Kemudian kita tengok apabila mereka berkahwin. Bila mereka berkahwin, maka mereka pun nak bina sebuah kehidupan sendiri. Mereka pun binalah rumah sendiri, beli ke, duduk ke, sewa ke, sebagai rumah tangga. Contoh lepas 5 tahun, kita tengok anak kita yang pertama berjaya. Kita tengok anak kita yang kedua cukup-cukup makan. Kita tengok anak kita yang ketiga cukup struggle, dan selalu duk pinjam duit dengan mak dia. Nak pinjam kita, malu pinjam dengan mak. Pinjam 500, bayar 200. Lepas pinjam pula 500, bayar pula 200. Itulah hampir setiap bulan. Sampai tahap tu. Tapi anak kita yang keempat itu amat berjaya. Mereka keluar daripada sarangnya rumah kita. Tapi kenapa hak ni berjaya, hak ni sederhana, hak ni begitu struggle, hak ni amat berjaya?
Kenapa? Kerana masing-masing ada misi, ada visi, ada semangat, ada tujuan, ada kerja, ada kesungguhan masing-masing kena cari. Maka hak ni berjaya, hak ni tak berjaya. Oleh kerana itu, bila saya kata berkenaan dengan hijrah yang kita nak ni, biar kita membawa sebuah kejayaan. Orang Negeri Sembilan, orang Pantai Timur, orang utara, orang selatan, masa kecil dia hidup kampung dia, di Jelebu, di Johor, di Tamping, di Jempol, duduk jauh. Mungkin sampai kepada Gemencih, sampai kepada Gemas, duduk jauh. Atau Peldar, dia main kawan dia gini, belajar pula SPM, berjaya sangat dak lah, tapi bolehlah gagah masuk universiti. Tapi akhirnya bila dia keluar daripada rumah kampung halaman dia pergi ke ibu negara, dia belajar, kemudian dia dapat offer kerja, kahwin pula orang yang setara dengan dia, duduk KL. Setiap raya bila dia balik, kita tengok lain. Ada yang senang, ada yang tenang, ada yang nampak kaya, ada yang nampak bergaya. Hasil daripada hijrah. Hasil daripada hijrah. Jadi hijrah ini, kita tengok ini berlaku. Taikung dunia, orang yang berjaya bukan sekadar Malaysia. Malaysia ni kecil sangat. Mereka dunia, mereka ni hijrah. Akhirnya mereka berjaya. Cuma dalam Islam, istilah berjaya bukan makna kaya, bukan makna pakat besar, bukan makna duit banyak, bukan bermakna banglo dan villa besar. Itu hanya sejuzuk. Tapi berjaya yang sebenar, kita tengok hatinya tenang, jiwanya tenang, keluarganya tenang, kehidupan yang didambakan seperti baiti jannati, rumahku, syurgaku itu telah berlaku dalam kehidupan ini. Ini baru hijrah yang berjaya. Saya contoh, pernah saya baca satu kisah seorang Pakistan hidup miskin di Pakistan. Akhir sekali dia berhijrah. Dia hijrah ke mana? Ke kota London. Sampai di sana dia terpaksa kerja di kedai-kedai runci. Maka dapatlah beberapa pound sterling dalam waktu yang ditetapkan. Dia kerja dan dia ni pula cuba berjimat cermat seupaya mungkin. Makan sikit, kemudian jimat cermat. Ada dua tujuan. Sebahagian hantar kepada isteri dan anak-anaknya di kampung untuk kehidupan. Sebahagian dia simpan untuk bina kerjaya yang lebih berjaya. Dengan tekun dan bersungguh, akhirnya dia mampu milik kedai. Daripada kecil kepada besar, daripada sebuah kepada banyak buah. Dan bukan sekadar itu, dia telah dapat PR, kata orang warga negara Britain. Akhirnya bila dah stabil yang amat sangat, keluarganya pun senang dah di sebelah Pakistan, maka dia bawa keluarga dia berhijrah juga bersamanya di bumi England, London ini. Tuan-tuan tahu, ibarat rusa masuk kampung. Anak-anak yang dengan budaya Pakistan ini telah berlaku shock culture, kejutan budaya. Nampak terlalu bebas, terlalu free thinker, terlalu segala-galanya, maka terikut arah tersebut. Akhirnya bapa yang berjaya ini hanya menangis dan merintis.
Dia kata kami dapat golden, kami dapat gold, tapi kami kehilangan God, Tuhan. Alhamdulillah kami dapat kemewahan, tapi tengok tenung nasib anak-anak mereka, rasa heboh, rasa sedih, rasa duka cita yang amat. Tengok, berjaya tak? Atas kertas kita kata berjaya, tapi hakikat sebenarnya hatinya penuh dengan keluh kesah, tak rasa tenang, apatah lagi bahagia. Satu kisah. Keduanya, tuan-tuan, bila kita tengok hijrah, kita juga tengok bahawa hijrah yang sebaik-baiknya mesti dikaitkan dengan agama. Kita kaitkan dengan agama. Ada orang, tuan-tuan, saya baca banyak kisah, orang yang miskin, orang yang susah, tapi dia kerana agama, dia sanggup berhijrah, dan akhirnya dia berjaya, dan akhirnya dia telah bertukar tempat tinggalnya dengan meraih keuntungan yang begitu baik. Hatinya tenang, agamanya kukuh, kehidupannya baik sampai kepada dia meninggal dunia. Kalau baca sebahagian ulama-ulama di Madinatul Munawwarah, masih ada sampai sekarang. Ramai daripada Afrika, dia datang umur 16, 17, 18, atau negara-negara Arab, bahkan sebahagian Pakistan, Afghanistan dan negara-negara tersebut, zaman tahun 40-an, 50-an dan juga 60-an, mari hijrah, duduk situ mengimarahkan masjid Nabi dan seumpamanya, cari sikit rezeki, kemudian mengajar, belajar, mengajar. Akhirnya dia menjadi antara ulama. Banyak, bukan seorang dua kisah. Guru kami bernama Syekh Atiyah Salim, ini asal daripada Mesir. Dia hijrah, akhirnya dia menjadi qadi di Madinah Al-Munawwarah, meninggal rahimahullah. Ramai, bukan sikit. Jadi hijrah macam ini kita rasa seronok. Tapi kalau kita bebaskan hijrah tanpa matlamat dan untuk agama, kita ada masalah. Imam-imam yang empat, Imam Syafi'i utamanya, ini dalam 4 mazhab, tapi saya cerita, kalau Imam Syafi'i ini dia hijrah, dia berjalan berapa kali, musafir dia 8 kali hop-sop-sop, daripada Mekah ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, pusing balik, sampailah akhir sekali dia hijrah ke kota Mesir, menetap 5 tahun di sana dan meninggal pada tahun 204 hijrah dalam usia 54 tahun. Mati. Nak ceritanya macam mana mereka hijrah, tapi kemuliaan hijrah tersebut sebab kerana agama. Hebat lagi, tuan-tuan, apabila kita boleh buktikan hijrah kita kerana nak sebar agama Allah. Kita nak sebar agama Allah, kita nak jadi pendakwah yang baik dengan memahami uslub dakwah dan fiqh dakwah yang akhirnya memberi kesan kepada ummah. Seorang bernama Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Tuan-tuan jangan dengar nama dia. Dia doktor perubatan daripada Kuwait, meninggal dunia 2015 yang lalu. Dia jadi gelanggang dakwah dia di bumi Afrika. Hasilnya, dalam hampir 29 tahun dakwah dia itu, dia telah mengislamkan 11 juta manusia. Tengok, hebat. Kadang-kadang kita tengok, bukan itu saja, dia bina lebih daripada 5,700 buah masjid. Taklah mesti besar ni. Ha, ni comel lah. Dia Afrika.
Madrasah pun banyak dia bina, tanggungan kepada anak yatim pun banyak, telaga yang digali kata silap 12,000 buah. Maknanya dakwah dia, usaha hijrah dia dakwah, maka dia percaya. Hijrah seperti itulah yang kita nak. Anak-anak kita asuh, suruh belajar. Saya sebut dalam nota anakku, tujuannya apabila dia berhijrah pergi belajar, dia menjadi orang yang berguna. Sejarah tokoh-tokoh hafazan yang luar biasa, saya sebut ramai. Yang zaman Imam Syafi'i, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Waqi' ibn Al-Jarrah, Qutaibah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Syu'bah, ramai lagi, Al-A'mash, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan seumpamanya. Ni otak geliga belaka ni. Kita tengok berapa banyak mereka merantau berhijrah, akhirnya mereka menjadi scholar ataupun abqari kepada ummah ini, tokoh utama, ulama yang hebat di kalangan ummah ini. Mereka ni berhijrah. Dan kita tengok orang yang berhijrah ini, tuan-tuan, satu kelebihan besarnya, dia boleh bebas beribadah untuk agamanya. Kalau satu tempat ditekan betul-betul, tiba-tiba dapat kebebasan, dia rasa seronok lain macam. Saya pernah satu pengalaman belajar di Madinah. Itu tak apalah, tempat Islam masa tu lama. Keduanya di Syria, buat master. Saya nak gambarkan Syria ni masa tu. Kalau kita duduk Syria, seolah-olah kita ketinggalan 30 tahun daripada Malaysia. Maknanya kalau tahun 2000, tahun 94 saya pergi itu, seolah-olah macam tahun 70-an menuju ke 80-an, kat 20 tahun lah beza dengan Malaysia. Maknanya Malaysia ni lebih advance daripada masa itu. Tuan-tuan, Syria masa itu cara pimpinannya adalah kuku besi. Kuku besi ni jangan cakap apa-apa pun kepada pemerintah. Macam kita sekarang tengok dalam netizen macam-macam, jawab dia sekejap yang kena tangkap belaka tu. Dahsyat. Saya ceritakan banyak dalam apps Al-Inar. Tuan-tuan boleh tengok apps ada 10,600 soalan. Setiap hari kita update soalan-soalan. Tapi nak ceritanya bahawa apa yang berlaku, masa tu masjid, surau tak ada, apa yang masjid ialah hatta universiti, bab-bab semayang, bab-bab tunjuk warung, bab-bab pakai piah ni tak boleh sana. Cakap-cakap bab Islam ni tak boleh sana. Dan ceritanya terlalu banyak disembunyikan. Tak tahu apa sudah. Tapi dia ajar jangan bercakap, wajib kata orang berilah wala yang mutlak. Betul salah pun seolah macam Tuhan dah. Seolah-olah saya dah kata Tuhan. Tapi itulah yang digambarkan. Dan saya tengok suasana macam tu. Oh, dia tak berani tuan-tuan. Yang kena buang negeri sahaja jadi pelarian. Dalam dua zaman, zaman abahnya Hafiz Asad dan zaman anaknya Bashar Asad. Zaman Hafiz kita 80-an. Ada peristiwa Hamah 82. Oh, dahsyat tuan-tuan. Ratusan ribu terpaksa keluar negeri, puluhan ribu yang mati. Bunuh itu ya. Penjara pun sama. Tahun 2012, 11, 12, 13 sekali lagi. Hampir 10 tahun kemudian barulah mereka dapat bebas, iaitu 6 juta lebih keluar. Hatta Malaysia pun Malaysia
Yang paling ramai di Turki, di Jordan, di Lebanon, di Iraq, dan kemudian melarat sampai kepada negara-negara lain. Allahu Akbar. Kesian. Tiba-tiba tahun 2014, 2024, hampir 2 tahun, pada 8 Disember 2024, mereka dapat buka negeri mereka dengan presiden baru dah sekarangnya, Ahmad Syarah. Ahmad Syarah ni bila dia dapat buka negeri baru ni, dia buat cara Islam seupayanya. Tuan-tuan tahu Masjid Umawi tu, Masjid Umawi ni kita kira tempat kita kat Masjid Negara lah, tapi masjid tu tua, sekitar tahun 61 Hijrah. Maknanya dekat 1400 tahun umur masjid tu, zaman sahabat lagi, ataupun tabi'in ujung sahabat, tapi masih ada. Masjid tu yang biasanya satu sah, 2 sah, selepas mereka buka ni penuh. Universiti Damsyik yang tak benar semayang tu boleh semayang, macam-macam hebat. Jadi suasana Islam itu, mereka ni seolah-olah kelahiran semula setelah dinafikan hak hampir 54 tahun. Macam umur kita dah hampir 54 tahun dengan rejim kursi, tapi selepas daripada itu kita tengok luar biasa. Semayang malam mereka kuat, tuan-tuan, saya sebut dalam buku ni. Semayang malam. Dan ulama-ulama di sana mengajar banyak dalam bab-bab zuhud, bab-bab ni macam Imam Ghazali. Ni buku terakhir Imam Ghazali, dan Imam Ghazali pernah berkhalwah ataupun bermuslah di Masjid Jami' Umawi mengikut dalam sejarah. Jadi poin yang saya nak sebut tu, mereka rasa sebuah kehidupan baru, seronok, suka, walaupun masih lagi kekangan banyak, tapi suasana amat-amat berbeza. Baik, poin seterusnya, saya suka nyatakan bahawa bila kita sebut tentang hijrah, saya ambil masa 5 minit ni. Bila kita sebut tentang hijrah ni, bagi kita lah, sebenarnya kita duduk mengadap cermin, duduk seorang-seorang tanya satu soalan. Dia tanya apa? Tanya bila kita nak berubah. Kalau kamu tidak berubah, kamu diubah. Apa maksud? Akhirnya kita tertinggal zaman, masa, keadaan, itulah. Tapi kalau kita sanggup berubah, maka kita akan dapat kehidupan yang baik. Saya tak nak bincang sangat perubahan hidup dunia ni, itu tuan-tuan lebih arif daripada saya. Cuma kita nak kongsi sama, nak berubah tentang bagaimana sudut pandang kita, nawaitu kita, tekad kita, semangat kita untuk akhirat kita, untuk agama kita. Sebagai contoh lah, cara paling mudah nak berubah ni, tuan-tuan balik tengok, cek dalam akaun ada berapa duit. Tak banyak ustaz, tapi ada dalam 40,000. Oh bagus. 40,000 tu saya tak kata sedekah lah semua, walaupun saya sebut dalam keajaiban sedekah, tapi saya syorkan sebahagian kita cuba bayar hutang, hidup bebas hutang. Tapi matlamat yang paling baik bagi saya nombor 1 ialah kita cuba pergi ke Mekah. Carilah pakej-pakej umrah paling murah tu, boleh turun sikit Bila kita pergi ke Mekah, kita cari pakej mana-mana pun, masa tu kita belajar dulu tentang fikih umrah, kemudian kita tekad nak buat ibadat seupaya mungkin. Kalau boleh kita target 3 kali umrah sebagai contoh. Kalau boleh nak khatam sekali Quran, kalau boleh nak pergi masjid setiap waktu,
Kalau boleh nak pergi mayang masjid waktu malam ibadat, buat seupaya mungkin. Tuan-tuan, insya-Allah. Bila dah kita boleh ambil macam itu, kita belajar pula tentang sirah Nabi. Sebab kita nak pergi Madinah, nak tahu makam Nabi, nak tengok Uhud dan seumpamanya. Kalau ada rezeki boleh pergi Badar, tengok ni buku tentang sirah Nabi itu set. Kita boleh tengok. Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan, kita dah dapat rentak kehidupan macam tu, kita balik, kita ubah hidup kita. Rajin datang masjid, rajin datang surau, rajin belajar, rajin bawa anak-anak ke masjid, belajar agama sama. Saya sebut dalam buku Hadis 40 ni. Kalau boleh, macam mana budaya belajar ni menjadi budaya kehidupan kita. Masa itulah baru kita dapat merasakan sebuah kehidupan yang baik. Dan poin terakhir, sahabat tanya kat saya berkenaan esok dan lusa. Esok 9 Muharram, lusa 10 Muharram. Saya baru jawab petang tadi dalam mauqif dalam Al-Inarah, tuan-tuan boleh rujuk. Cuma saya katakan bahawa sunat kita berpuasa esok dan lusa. Esok sunat, lusa sebenarnya lebih sunat. Asalnya 10 Muharram. Kemudian orang royak kat Nabi, perangai macam ni orang-orang Yahudi juga puasa, dengan menyangkakan bahawa Nabi Isa selamat daripada Firaun pada waktu tersebut. Lalu Nabi kata, la in baqitu ila amin qadimin la asumanna tasin. Kalaulah aku boleh hidup lagi tahun depan, aku akan puasa 9 Muharram. 9 Muharram dipanggil Tasu'ah dan 10 Muharram dipanggil Ashura. Jadi kita juga sunat berpuasa 2 hari. Dan kalau boleh masjid ke buat jamuan buka puasa. Galakkan. Letaklah tanya macam berpuasa ke nak buka ke, kerana ni penting dalam hidup, tuan-tuan. Di samping kita boleh semayang ibadat, sekarang ni lagi mudah nak semayang malam. Sebab lama duk bertahajud dengan bola ke apa ke, di celah-celah tu mudah sangatlah untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil peluang. Nak tahu tentang kelebihan semua sekali, tuan-tuan rujuk dalam Al-Inarah. Dengan soal jawabnya, dengan hukum akalnya, tengok je type saja. Tuan-tuan boleh tengok apa berkenaan dengan kelebihan hari Ashura ini. Tapi kelebihan utama yang Nabi sebut, Nabi anjurkan kita puasa esok dan juga lusa, insya-Allah. Seterusnya ada seorang sahabat saya, jemaah sini, tanya saya tadi, saya pun terkejut. Dia kata tu, jual ubat laku tak, macam mana? Ada nampak tu jual ubat dalam ni kesan gini-gini. Saya sejujurnya terpaksa menafikan. Apa-apa gambar muka saya jual ubat dalam TikTok ke dalam apa semua sekali lah, ubat jenis ni. Pertama, syarikat pun saya tak kenal, tengok pun tak, apa komersial pun tak ada, apa-apa jenis pun saya tak tahu. Saya minta maaf banyak, saya nafikan banyak kali, dan minta maaf itu bukan saya, walaupun muka saya, suara saya, apa-apa pun saya tak ada apa. Boleh tengoklah dalam SSN ke apa ke, nama saya ada telefon ke syarikat tu. Setakat ni tak ada lah. Kalau ada pun kebetulan orang nama macam nama saya. Yang saya ada ni buku je lah. Kalau tuan-tuan tengok buku je. Sebab saya, niat saya untuk menyebarkan agama dan ilmu Allah. Sekadar itu, mohon maaf banyak-banyak. Jadi esok kita mula beraksi, malam ni pun kita semayang, ibadah, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dalam hidup kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.